Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Betul-betul kita dengan Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 7 kereta Proton yang laju. Bermulanya daripada kerjasama Proton dengan Mitsubishi sehinggalah ke hari ini Proton bersama Geely. 7 kereta yang disenaraikan dalam list ini merupakan satu kebanggaan untuk Proton serta negara kita. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Proton Sattria GTI 1.8. Sebut saja tentang Proton Sattria GTI ini, ramai yang akan kagum dengan keupayaan serta ciri-ciri yang ada pada jentera sport daripada Proton ini. Saya boleh katakan di sini ini merupakan antara kereta pertama Proton hot hatch yang berprestasi tinggi. Proton Sattria GTI mula diperkenalkan pada tahun 1999 sehinggalah tahun 2005. Berkapasiti 1.8 liter Dodge 16 valve 4 silinder, mampu menghasilkan kuasa 138 horsepower dan 164 Nm torque. 0 ke 100 atas kertas ianya mampu mencapai 8.5 saat. Manakala top speed jentera daripada Proton ini ianya mampu mencecah sehinggakan 210 km per jam. Tidak hairanlah pada hari ini Proton Sattria GTI yang original mampu mencecah sehinggakan RM30,000 bergantung kepada keaslian serta modifikasi yang dibuat pada kereta tersebut. Siapa dekat sini peminat Proton Sattria GTI ini, cuba korang komen dekat bawah. Seterusnya, kedua, Proton Wira C99. Wira C99 merupakan antara kereta sedang Proton yang dibina paling terbaik. Tambahan pula, antara kategori Proton Wira, ia merupakan Proton Wira yang paling mahal sekali pernah dibina. Jentera Wira C99 ini tidak banyak dibina, bermulanya pada tahun 1994 sehinggalah tahun 2001. Keseluruhan chassis serta bodi Proton Wira ini ianya telah ditala sebagai sebuah kereta rally. Berbeza jauh sekali dengan Proton Wira yang dikeluarkan dalam versi ekonomi. Menggunakan enjin 1.8 liter Dodge 16 valve 4 silinder, atas kertas ianya mampu mencapai 0 ke 100 8.8 saat. Manakala top speed keseluruhan Proton Wira C99 ini ianya dapat mencapai 210 km per jam dengan horsepower yang dapat ditala untuk enjin ini adalah 138 horsepower dan 167 Nm torque. Saya percaya pada hari ini yang pernah pandu Proton Wira C99 ini pasti mereka tahu bagaimana feel memandu sebuah bodi kereta rally. Ketiga, Proton Sattria Neo Lotus Racing. Neo Lotus Racing merupakan antara gabungan Proton dengan Lotus. Ia juga digelar sebagai hot hatch binaan Proton paling pantas. Proton Sattria Neo Lotus Racing ini dikeluarkan pada tahun 2010 dalam jumlah yang cukup terhad. Mampu menghasilkan kuasa 145 horsepower pada 7000 rpm dan 168 Nm torque pada 5000 rpm. 0 to 100 ataupun 0 ke 100 atas kertas ianya mampu mencapai 8.5 saat. Manakala top speed untuk Proton Sattria Neo Lotus Racing ini hasil kerjasama dengan Lotus, ianya mampu mencapai 205 km per jam dengan enjin yang bernadi 1.6 liter Campro CPS yang ditium 100% oleh R3. Sebelum ini pun saya ada buat video mengenai Proton Sattria Neo Lotus Racing ini. Ini merupakan antara enjin yang terbaik di dunia pernah dihasilkan, versi 1.6 liter NA. Proton Sattria Neo Lotus Racing merupakan antara kereta sport yang dibina Proton dengan harga yang paling mahal sekali pernah dihasilkan. Saya boleh katakan di sini sampailah ke hari ini pun harga untuk Proton Sattria Neo Lotus Racing ini tidak jatuh harganya sebagaimana harga permulaannya dulu. Seterusnya, keempat, Proton Inspira 1.8 liter manual. Proton Inspira mula dibina pada tahun 2010 sehinggalah tahun 2015. Untuk model 1.8 liter manual ini keluarnya tidak banyak. Boleh dikatakan versi paling basic sekali di kalangan Proton Inspira. Walau bagaimanapun, ini merupakan antara gabungan Proton dengan Mitsubishi dalam menghasilkan enjin 1.8 liter versi manual yang terakhir sekali. Selepas itu kita dah tak boleh nak merasa. Enjin ini berkapasiti 1.8 liter Dodge 16 valve 4 silinder, mampu menghasilkan kuasa 141 horsepower dan 172 horsepower pada 4250 rpm. 0 ke 100 atas kertas ianya mampu mencapai 10 saat. Manakala top speed keseluruhan jentera ini ianya mampu mencapai 202 km per jam.
Itu merupakan serba sedikit keupayaan enjin serta ciri-ciri yang ada pada Proton Inspira ini. Untuk harga pasaran terpakai bagi Proton Inspira pada hari ini, kita dah boleh dapati bawah pada RM20,000, bergantung pada condition serta modifikasi yang dibuat pada kereta tersebut. Kalau korang tanya saya, pada hari ini kereta yang sedap dipandu bawah RM20,000, ini adalah keretanya. Siapa dekat sini pengguna Proton Inspira ataupun peminat Proton Inspira ini, cuba korang komen dekat bawah. Seterusnya, kelima, Proton Suprema S. Jentera hatchback daripada Proton ini dikelaskan dalam segmen C. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2019 menggunakan enjin 1.6 liter CFE turbo. Enjin ini merupakan antara enjin yang pernah digunakan pada Proton Izora dan Proton Preve. Enjin ini dapat menghasilkan kuasa 138 horsepower dan 205 Nm torque. 0 ke 100 atas kertas ianya mampu mencapai 9.9 saat, manakala top speed keseluruhan jentera hatchback daripada Proton ini ianya dapat mencapai 190 km/jam dengan berat bodi 1395 kg bagi versi full spec. Saya boleh katakan di sini enjin 1.6 liter CFE ini merupakan enjin persamaan dengan 2.0 liter NA. Tidak hairanlah torque-nya lebih daripada 200 Nm torque. Keenam, Proton S70. S70 merupakan jentera Proton paling baru sekali dalam list ini. Mula diperkenalkan pada tahun 2023 menggunakan enjin 1.5 liter 3 silinder turbo. Ini merupakan enjin pertama Proton yang dimasukkan pada bodi sedang versi 3 silinder. Walau bagaimanapun, kuasa yang dapat dihasilkan untuk enjin ini cukup sempurna, mampu menghasilkan kuasa 150 PS dan 226 Nm torque. Proton S70 merupakan antara torque yang paling tinggi sekali dalam list ini, walaupun hanya 3 silinder, manakala untuk top speed keseluruhan jentera ini ianya dapat mencapai 200 km/jam. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu yang ketujuh. Untuk yang ketujuh ini pasti korang kagum dengan kereta ini ataupun korang akan terkejut dengan kereta ini. Ia adalah Proton Wajar 1.8 liter Renault. Sebut saja tentang Proton Wajar 1.8 liter, ini merupakan varian yang paling dihantui bagi peminat Proton Wajar. Disebabkan oleh kos selenggara yang tinggi, spare part yang susah untuk dicari, dan yang paling penting jika ada spare part pun dengan harga yang mahal. Pada hari ini saya boleh katakan banyak Proton Wajar 1.8 liter ini telah pun disadaikan. Wajar 1.8 liter ini mula diperkenalkan pada tahun 2000 sehinggalah tahun 2006. Kenapa Proton Wajar disenaraikan dalam list ini? Merupakan antara kereta paling laju Proton pernah dibina. Sebenarnya untuk Proton Wajar 1.8 liter ini, semasa ianya diperkenalkan, tidak ada varian lain yang mampu memberi input 118 horsepower dan 268 Nm torque pada masa itu. Dengan top speed yang dapat dihasilkan untuk enjin 1.8 liter ini ialah 190 sehinggalah 205 km/jam. Ia juga merupakan Proton Wajar yang paling rendah penggunaan bahan api ataupun fuel consumption, serta antara Proton Wajar yang paling selesa sekali pernah dibina. Siapa dekat sini pernah merasa Proton Wajar 1.8 liter ini? Cuba korang share pengalaman korang. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini mengenai 7 kereta Proton yang paling laju pernah dibina. Jadinya saya sudah boleh akhiri video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.